Perempuan tu dah hancur dah kepala. Nyawa-nyawa ikan lah. Bayi tu masih hidup. Tapi inkubator yang dikongsi 9 bayi dalam satu bekas. Macam 2 minggu lepas ada 2 doktor pemerhati masuk. PBB bawa duduk di pusat komplek perubatan Nasser. Seminggu mereka target untuk bagi laporan. Tapi dia kata tak boleh tunggu seminggu. Malam kedua dia buat laporan dah. Sebab apa? Hari pertama dia sampai dibaringkan di depan dia puluhan anak-anak muda Islam. Usia remaja ke dewasa yang masih hidup tetapi sudah pun tembus berlubang badannya dikena oleh serpihan senjata yang telah pun digunakan oleh kelompok laknat ni. Cuma yang lebih menarik perhatian 2 doktor yang tak Islam ni daripada Australia, perempuan. Mereka kata setiap daripada yang mai tu dibaringkan di lantai hospital, tangan dah diikat dengan kain. Tangan buat kiam macam ni dah ikat dah dengan kain. Hidup lagi. Kemudian kepala juga diikat. Jadi bila dia tengok banyak, dia pula kena jaga trauma. Nak tunggu giliran untuk operate. Operate bukannya boleh masuk semua, kena masuk sikit-sikit. Ubat bius tak ada. Jadi nak tarik tu secara manual. Jadi bila dah disusun ramai-ramai ni, mereka ni kena pergi sembang tanya macam mana apa kena apa semua. Ada yang dah setengah-tengah sembang tak tahu habis lagu tu. Sepanjang malam tu dia duk fikir. Mereka 2 orang ni duk tanya pasal apa mereka buat. Aku ni pasal prosedur tu tak nak tengok. Jadi rupa-rupanya diikat siap-siap supaya tak melambatkan nanti. Memang dia cedera dan dia boleh diselamatkan. Tapi risiko untuk diselamatkan tu mungkin hujung-hujung nyawa. Jadi ikat siap-siap. Supaya nanti tak ada lah nak kena bubuh minyak kau untuk dilipatkan tangan, tak payah dah. Begitu juga dengan ini di sini ni. Ikat untuk lekat saja. Nanti bila dah habis umur, lepas tarik balik, bagi ikat. Lepas tu masuk dalam bekas plastik putih tu. Dan itu yang berlaku setiap hari. Cuma mereka ni jumpa hari pertama lepas sampai dah jumpa benda tu dah. Hari kedua, yang menyebabkan mereka tidak lagi mampu untuk bertahan sampai seminggu baru nak hantar laporan. Malam tu juga mereka buat laporan kerana pada siang waktunya, mereka digegaskan untuk menangani satu caesar. Ada banyak caesar begitu, mereka kena buat. Salah satu tu mereka 2 doktor ni kena involve. Iaitu untuk buat C-section, untuk buat caesar bayi, baby, perempuan mengandung. Jadi masuklah bilik untuk lakukan pembedahan. Siap kelengkapan, masuk-masuk. Dia bagilah dia punya catatan kedudukan keadaan kandungan apa semua. Dia kata masih lagi ada pas bacaan dia sekian-sekian, okey boleh buat. Ingat abuse tak ada. Jadi mereka pun masuk lebih terkejut kerana perut masih lagi duk bergerak lah. Baby tu duk bergerak kuat. Dia nampak tendang apa semua ni. Mereka belah perut, bawa keluar baby. Yang terkejutnya bukan yang itu. Terkejutnya adalah wanita itu sudah tidak ada kepala. Perempuan tu dah hancur dah kepala. Nyawa-nyawa ikan lah. Tapi bila dah, yalah baby dalam perut masih hidup, mereka kena selamatkan. Keluarkan bayi. 2 hari lepas